Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh anggota Keramat. Dahulunya Lujnah ini dinamakan sebagai Lujnah Statistik dan Dokumentasi atau singkatannya Lujnah SADO. Tapi Alhamdulillah bermula tahun ini kita telah menukar ke wajah baru dan Lujnah ini dinamakan sebagai Lujnah IT. Peranan utama Lujnah ini adalah untuk membina sebuah ekosistem digital yang lengkap untuk menguruskan pentadbiran anggota. Selain daripada aspek-aspek teknikal yang umum, tugas Lujnah ini adalah menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan data, statistik, dokumentasi dan semua aspek berkaitan tarbiyah agar perjalanan tarbiyah anggota dapat dijalankan dengan lancar dan juga teratur. Alhamdulillah, bermula tahun ini antara kejayaan terbesar kita telah berpindah sepenuhnya menggunakan Google Workspace berbanding sistem legacy yang agak rumit dan tidak mesra pengguna untuk digunakan oleh anggota. Dengan menggunakan akaun Google Workspace, maka setiap anggota mempunyai satu sistem yang sehenti di mana setiap aspek tarbiyah boleh diakses dengan menggunakan telefon bimbit sahaja, dan ini memudahkan perjalanan tarbiyah anggota untuk mengakses data, melihat data dan juga melakukan aktiviti-aktiviti tarbiyah. Di kesempatan ini, saya ingin memberi penghargaan kepada seluruh anggota Keramat yang memberikan sokongan sepanjang kita melaksanakan sistem yang baru ini, kerana sistem ini masih lagi berada di fasa transisi dan ada banyak penambahbaikan yang kita perlu lakukan. Saya harapkan semoga semua anggota Keramat bersungguh-sungguh melaksanakan tarbiyah ini mengikut sistem ataupun bersistem agar pentadbiran kita dapat dijalankan dengan sempurna.